Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Noh nak buat ayam penyet cabai hijau. Sambal hijau lah. Lengkap dengan tempe dan tahu goreng dan juga ulam-ulaman sekali. Caranya ayam tu kita rebus perlahan-lahan bersama dengan bahan kisar dan juga rempah sampai empuk dan betul-betul serap rasa. Lepas tu barulah kita goreng sekejap bagi bahagian luar tu perang keemasan tapi isi masih lembut dan juicy. Tapi untuk menu ni yang paling penting mestilah sambal hijau dia kan. Rasa pedas menyengat, memang ngam sangatlah kalau makan dengan nasi panas dan juga kicap. Sambal ni Cik Noh buat ikut cara gerai-gerai di Indonesia. Dan Cik Noh juga akan kongsikan tips penting supaya sambal hijau kita tu tak terasa sangat pahitnya. Menu ni kalau buat ramai-ramai dengan family memang cukup padu. Kita mulakan dengan ayam dulu. Cik Noh guna 3 potongan whole leg. Korang boleh guna setengah ekor ayam potongan biasa untuk resepi ni. Untuk bahan rebusan ayam, ambil 1 batang serai. Kalau kecil tu ambillah 2. Kemudian titik dan 1 inci lengkuas, iris kasar, titik juga. Ni daun salam 2 helai. Dan juga 3 helai daun limau purut. Kita koyakkan, buang dia punya tulang tu supaya aroma lebih mudahlah keluar. Untuk bahan rebusan juga, tapi yang ni kita kena kisar. Potong kasar 5 biji bawang merah, 4 ulas bawang putih, 1 inci halia dan 1 ke 2 ketul kunyit hidup. Kalau tak ada pakai je yang serbuk. Tambah 2 biji buah keras, 1 sudu besar biji ketumbar dan setengah sudu besar jintan manis. Yang ni kalau tak ada yang biji, boleh pakai yang serbuk je. So yang ni bahan untuk kisar halus dan yang ni bahan untuk rebus saja. Masukkan semuanya dalam pengisar, kisar sampai halus. Masukkan ayam dalam periuk ataupun kuali. Boleh tuang bahan kisar tadi bersama dengan air kocak blender. Tambahlah lengkuas, daun limau purut, serai yang dah ketuk tadi tu ataupun titik dan juga daun salam. Daun salam ni Cik Noh lupa tunjuk dalam video. Masukkan setengah sudu kecil gula, 1 sudu kecil garam, nanti rasa ya. Dan setengah sudu besar serbuk pati ayam ataupun boleh guna serbuk cukup rasa. Tambahlah air bagi tenggelam sikit. Tutup, kemudian rebus atas api sederhana kecil 30 ke 40 minit atau sampai ayam tu empuk. Masa rebus, sesekali balikkan ayam supaya masak dan meresap rasa tu dengan sekata. Ni dah masak dah. Keluarkan ayam daripada kuali, lepas tu biarkanlah sekejap sampai bahagian luar tu sedikit kering. Tips untuk bantu kurangkan minyak daripada terpercik, kita biarkan ayam tu kering lah sebelum goreng. Air rebusan jangan buang sebab kita akan guna untuk bancuhan salutan tauhu dan tempe goreng. Ni Cik Noh tapis bukan apa, sebab nak buang ketulan-ketulan kasar tu semua. Panaskan minyak yang cukup banyak untuk deep fry. Bila minyak dah betul-betul panas, boleh masukkan ayam perlahan-lahan. Gorenglah sampai luar ayam tu nampak kuning keemasan ataupun perang lah dan juga garing. Tak perlu lama sangat goreng ni sebab ayam tu kan kita dah masak empuk masa rebus tadi. Ni cuma untuk rangupkan bahagian luar dan juga untuk rasa lah. Angkat dan kemudian tutuskan minyak. Untuk tempe, Cik Noh ambil 1 paket dan potong sederhana nipis. Tahu pun potonglah ikut saiz yang korang suka. 1 ketul Cik Noh belah 3 je. Ambil air rebusan ayam tadi, lepas tu campur dengan tepung beras agak-agak 2 sudu besar macam tu. Kacau sebati. Bancuhan jangan terlalu pekat. Kita biar sederhana cair je supaya salutan tu tak terlalu tebal. Kalau terlebih tepung tu, tambahlah air sikit. Celup tempe dan tahu. Lepas tu korang gorenglah dalam minyak yang panas. Goreng api sederhana dan kerap kacau. Kerap kacau ni memang tips untuk bagi bahan bergoreng tu rangup sekata. Kalau tahu tu dia tak berapa garing lah kan. Bila warna dah keemasan macam ni,
bahagian luar dah terasa garing, boleh angkat dan toskan. Salutan nipis tu cukup untuk bagi bahagian luar yang garing. Dalam pula masih lembut je bila makan. Okey, dah boleh angkat dah tauhu dan tempe. Okey, bahagian yang penting sekarang kita buat cabai hijau. Sambal hijau lah. Tekan 4 ulas bawang putih yang mentah dekat olekkan ni sampai lumat. Guna yang mentah je, tak payah goreng. Buang tangkai 200 gram cili padi hijau. Cuci sampai bersih dan tos kering. Lepas tu boleh panaskan minyak atas api yang sederhana dan goreng cili padi hijau ni sampai layu. Jangan goreng terlalu garing ataupun sampai warna tu dah bertukar warna perang pula. Nanti sambal tu cepat terasa pahit, warna pun tak cantik. Angkat cili dan masukkan ke dalam cobek atas bawang putih yang kita dah tumbuk tadi. Cik Noh memang tak letak bawang ataupun tomato. Kita ikut cara gerai makanan dekat Indonesia. Kalau korang nak letak pun boleh aja ikut cita rasa. Kita nak sambal yang lumat tapi bukan terlalu halus ya. Okey, boleh tambah setengah sudu kecil garam. Tambahlah serbuk sedap ke, serbuk pati ayam ke, dan juga serbuk perasa, Ajinomoto ke. Dan step yang paling penting, panaskan minyak goreng ayam tadi. Lepas tu tuanglah atas sambal hijau. Biar berdesir bunyi tu Kalau suka boleh perah jus limau nipis, gaul rata, kemudian korang adjust lah. Nak tambah garam ke, nak lebihkan lagi perasa ke. Okey, macam biasa Cik Noh nak recap tips penting. Yang pertama, rebus ayam atas api sederhana kecil selama 30 ke 40 minit dan balik-balikkan sekali supaya empuk dan rempah tu serap sekata. Yang kedua, biarkan ayam yang dah direbus tu sedikit kering sebelum digoreng supaya minyak tu kuranglah terpercik. Yang ketiga, goreng cili padi hijau sampai layu aja. Jangan sampai terlalu garing ataupun perang supaya sambal tak pahit, kekal warna hijau, kasar cantik je. Keempat, pastikan bancuhan air rebusan ayam dengan tepung beras tu sederhana cair supaya salutan tu nipis saja. Nanti hasilnya garing dekat luar, lembut dekat dalam. Bolehlah letakkan ayam tu atas cobek dan penyetlah. Sautlah sambal hijau tu, sapu atas ayam goreng panas-panas. Tempe dengan tauhu goreng, jangan lupa letak juga irisan kubis dan timun sebagai ulam dengan nasi putih panas. Akhir sekali, tuanglah sedikit kicap manis ABC. Baru ngam. Hidangkan terus masak ayam dengan tempe dan tauhu tu panas-panas lagi. Dah siap dah ayam penyet sambal hijau. Ayamnya memang lembut berempah, moist kat dalam, kat luar tu masih rangup. Sambal hijau pula pedas menyengat. Memang cukup sedap lah. Cubalah korang. Suka tak resepi kali ni? Selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye.